Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke infrastruktur webinar at UCS 2026 UiTM siri kedua 2026. Secara dalam talian, anjuran bahagian digital UiTM Cawangan Selangor. Saya Zikri bin Asmawi selaku penolong pegawai teknologi maklumat kanan di UiTM Cawangan Selangor, kampus Sungai Buloh, merupakan moderator anda pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana kesudian menyertai infrastruktur webinar at UCS 2026 siri kedua pada pagi ini bersama tagline Membudayakan Minda Digital Melalui Kecerdasan Buatan. Untuk makluman bersama, program akan berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada jam 10 pagi. Sukalah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada hari ini. Para hadirin perlu memastikan mic dalam keadaan mode senyap. Jika ada soalan, peserta boleh bertanya terus kepada penceramah di ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan di akhir sesi webinar. Pautan untuk pengesahan kehadiran bagi tujuan latihan, staf dan merit pelajar akan diberikan pada penghujung program. Sijil digital akan dihantar terus ke email peserta yang telah mengisi borang soal sidik dengan lengkap. Hadirin yang dimuliakan, sebelum kita mulakan sesi webinar pagi ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita hari ini. Beliau ialah Yang Berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nur Mamat. Adalah Profesor Madya di Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM dan telah berkhidmat sebagai pensyarah UiTM sejak tahun 1997. Beliau memiliki ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang pendidikan, etika pentaksiran psikometrik serta sarjana sains dalam pengurusan maklumat falsafah Islam, kedua-duanya daripada UiTM. Sepanjang kerjaya akademiknya, beliau pernah diberi kepercayaan memegang pelbagai jawatan penting, antaranya sebagai koordinator dan fellow di Institut Kepimpinan dan Pengurusan Kualiti ILKAM, Bahagian Hal Ehwal Akademik UiTM, Ketua Penyelidikan Inovasi dan Pengkomersialan di Pusat Island, Timbalan Dekan serta Ketua Pusat Pengajian Pendidikan dan Pengajian Islam di Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM. Kini, beliau merupakan Ketua Pusat Perundangan dan Perundingan Keluarga di Akademi Pengajian Islam Kontemporari serta pada masa yang sama mengetuai Pusat Penyampaian dan Pembelajaran Inovatif Center for Innovative Delivery and Learning Development CIDL, Jabatan Akademik dan Antarabangsa UiTM. Berasaskan kepakaran dan pengalaman luas dalam bidang pendidikan, inovasi dan pembangunan akademik, beliau turut dilantik sebagai panel kajian hala 7 kursus MPU oleh JPT serta panel pakar penilai dana inovasi MOSTI. Beliau juga aktif menyelia pelbagai penyelidikan di peringkat ijazah dan pasca siswazah melibatkan bidang pendidikan, inovasi, penilaian, muamalat dan pengurusan halal. Selain itu, beliau merupakan teknologis profesional atau TS yang diiktiraf oleh Lembaga Teknologis Malaysia MBOT, panel penilai akreditasi MQA serta fellow bersekutu kanan di Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir UUM sejak tahun 2018. Beliau juga pernah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa dakwah negeri Selangor dan panel pembangunan modul dakwah serta kekeluargaan di bawah JAIS. Kecemerlangan beliau turut terselak apabila diiktiraf sebagai duta Google di KPT dan duta AI di AKEPT. Beliau juga merupakan penerima anugerah akademik universiti pada tahun 2011 dan 2016 serta anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2004, 2007 dan 2021. Di samping itu, beliau sangat aktif sebagai panel dan host jemputan jam di latihan tak cukup lagi. platform media antaranya TV Al-Hijrah, Astro Oasis, TV9, iKim FM dan Salam FM. Dengan pengalaman lebih 2 dekad sebagai penceramah jemputan, beliau banyak berkongsi kepakaran dalam bidang integriti, pembangunan sumber manusia, motivasi kerja, pengurusan kerjaya dan keluarga serta psikologi hubungan dan komunikasi di pelbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Bersesuaian dengan kepakaran serta minat penyelidikan beliau dalam memperkasa pendekatan pembelajaran dan pengajaran berteraskan teknologi digital, di samping gabungan kepakaran dalam bidang pendidikan, pengurusan maklumat, e-pembelajaran, etika dan kemanusiaan,
Beliau amat bertepatan untuk membawakan perkongsian pada pagi ini yang bertajuk AI for All, Empowering Smarter Learning and Work. Perkongsian oleh penceramah pagi ini akan memberi penekanan terhadap pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bijak, beretika dan inklusif dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran, memperkasa penyampaian ilmu serta melonjakkan produktiviti kerja seiring dengan keperluan transformasi digital masa kini. Seterusnya, izinkan saya berkongsi sedikit penerangan mengenai siri webinar kita pada hari ini. Tajuk webinar kita adalah AI for All, Empowering Smarter Learning and Work. Webinar ini bertujuan memberi pendedahan asas mengenai penggunaan kecerdasan buatan AI dalam meningkatkan produktiviti pembelajaran dan pekerjaan harian. Peserta akan diperkenalkan kepada konsep AI, aplikasi AI generatif, serta kaedah penggunaan AI secara praktikal, beretika dan bertanggungjawab. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nur Mamat yang sudah berada bersama kita dalam talian pada masa ini untuk menyampaikan webinar beliau bertajuk AI for All, Empowering Smarter Learning and Work. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Sikri. Saya rasa dah macam cukup satu slot untuk webinar dah tu. Panjang sangat tu. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama. Tadi minta maaf terlewat sikit dan kita gunalah masa yang ada dalam 40 minit untuk kita nak berkongsi, bersembang-sembang. Ini bukan AI, ini memang orang, ini memang manusia ni. Sebab kalau AI dia tak ada jiwa, tapi yang sedang bercakap dan sedang berbincang sekarang bersama-sama adalah sesama manusia. Saya share skrin untuk kita melihat apa yang kita nak faham tentang AI dan apa yang kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita ni. Saya share skrin. Dia akan, sebab saya guna iPad ni, kalau untuk Google Meet dia akan terus hilang kamera. Kamera saya tak ada Ya, tak ada Ustaz. Ya ke? Bila guna iPad ni dia ada limitation sikit lah. Dia akan offkan kamera. By the way, saya akan on and off lah. Kita tengok dekat skrin untuk kita nak sharing. Tapi saya ingat saya ambil masa dalam 20 ke 25 minit untuk sharing skrin. Lepas tu kita back to perbincangan kita lah. Saya buka balik kamera nanti. Bila Jabatan Digital jemput ataupun bagi allocation untuk saya AI for All, sebenarnya kita ada di CITL kita juga ada ramai kepakaran, pakar-pakar yang berkepakaran dalam AI dan kita bolehlah untuk berterusan dengan semua warga universiti kalau kita nak berkongsi kemahiran skill dalam AI ni. Cuma saya mengambil tugas ni, mengambil tanggungjawab ni pasal bila Jabatan Digital dia kata AI for all, maknanya untuk kita lah. Saya selalu tekankan AI ni bukan untuk orang sains komputer, tapi AI untuk semua orang. Macam handphone. Handphone dia bukan untuk orang telecommunication, tapi untuk semua orang. Kalau tak pandai guna handphone, tak boleh jadi orang sekarang lah. Jadinya kita kena tahu AI dan kita kena tahu macam mana nak gunakan secara betul dan secara bijak. Baik, AI for All, Empowering Smarter Learning and Work. Sikit kalau saya buat ringkasan apa yang kita akan share dalam masa lebih kurang 20 minit ataupun setengah jam ni. Apakah AI yang kita perlu faham secara mudah je. Pasal
kita adalah pengguna dan kita nak hidup bersama dengan AI. Jadi kita kena berkenalan lah. Taklah sampai ke tahap kita perlu faham dia punya back engine dia, kita nak faham dia punya istilah-istilah yang konsep-konsep dalam AI tu untuk kita nak dapatkan ijazah, ya. Tapi cukup untuk kita faham apa dia AI dan macam mana kita nak hidup dengan dia. Ya. Macam kita kenalan dengan orang-orang sekeliling kita lah, kan. Ya. Taklah sampai ke tahap dia punya suami atau isteri dia tu dia kena tahu lebih lanjut lah. Ya, so, kita ni just nak hidup bersama dan nak bekerjasama. Kita nak saling membantu. Pasal AI ni adalah sesuatu yang kita tak boleh nak elak dah. Ya. Apa yang AI boleh bantu dan kita explore apa dia yang boleh kita gunakan AI ni dalam kerja-kerja kita, dalam pembelajaran kita. Kemudian manfaat dan mudarat tu secara umum kita nak tengok sebab kita kena juga tahu apa yang menjadi risiko dalam penggunaan AI dan insyaAllah kita boleh menjadi pengguna yang baik lah. Kita hidup bersama dengan AI dan AI boleh membantu kerja dan kita punya pembelajaran lebih efektif dan efisien. InsyaAllah. Ya. So kita harap kita dapatlah cover beberapa perkara asas dalam nak memahami AI ni. Ini just sharing je. Bila kita kata AI, kita kena tahulah AI tu apa. Dia bukan lagi macam komputer zaman dulu. Kalau dulu awal kita punya typewriter tu pun dah bagus dah sebab kita tekan dia keluar huruf. Itu dah bagus dah tu. Kemudian pindah berubah evolve kepada komputer, kepada smart yang lebih kita kata lebih bijak, ya. Sebab artificial ni kecerdasan, ya. Intelligent ni kecerdasan. Kecerdasan artificial ialah kecerdasan yang kita buat dia kecerdasan tu tapi dia adalah artificial. Dia adalah buatan, ya. Dan of course dia tak sama dengan ori lah. Ya, dia grade ni grade apa dia panggil copy ori, ya. Kalau itu bahasa orang muda sikitlah, ya. Bila kita tengok AI Maaf, ni, Prof. Ya, saya. Slide tak nampak? Slide pun tak gerak. Hilang. Oh iya ke? Kejap saya tengok balik. The presenting ni sebenarnya ni. Okay. Prof, kalau ni boleh share dengan Urustia ke untuk share? Boleh share juga. Just in case backup. So kalau macam tu boleh nampak Prof punya kamera kan? Okay, nampak. Okay. Pun boleh. Kalau macam tu sekarang boleh nampak? Tak nampak tak? Boleh nampak. Boleh nampak. Saya on dulu yang ni. Nanti kalau tak saya masuk satu lagi screen lah. Kod nak tengok juga orang cakap Okay. Okay. Sambil-sambil tu kita sambung sikit. Macam mana kita nak bina diorang bina AI ni dulu sebab daripada big data, daripada data yang banyak dikumpulkan, dia boleh menjadi pattern, ya, kepada data-data manusia, maknanya dia jadi pattern manusia lah. Sebab tu daripada situ sebenarnya dibentuk bagaimana artificial intelligence tu nak meniru, nak menjadi semacam manusia. So dia collect data-data ni, dia jadikan pattern. Kalau dulu kita dalam kajian psikologi, kita pun buat macam ni juga. Bila kita ambil ramai pattern manusia,
And then akhirnya kita boleh bentukkan profiling dalam konteks kajian manusia lah. Tapi yang ini kemudiannya dia ke depan lagi dia membentuk satu intelligent yang kita kata artificial tapi hampir menyamai ya. Dan kalau kita melihat kepada kecerdasan yang dibina ni, dia semakin berkembang dan makin lama makin canggih lah, makin menjadi hampir kepada manusia yang sebenar ya. So kita mungkin kita kata dia tidak sampai ke tahap yang original sebagaimana manusia, tapi dia boleh membuat beberapa perkara ataupun banyak perkara yang boleh dibuat oleh manusia ya. Kemudian di sejarah penciptaan AI, saya tak secara detail juga. Kalau kita boleh just nak berkenalan sikit-sikit je. Dia bermula daripada awal dulu dengan kita kata artificial intelligence, dia kemudian ada machine learning, kemudian ada deep learning. Ini evolution yang berlaku sehinggalah akhirnya membentuk generatif AI. Yang kita nak bincang hari ini ialah generatif AI ataupun AI generatif AI yang dibina untuk membuat kerja-kerja mengikut arahan ataupun mengikut komunikasi yang kita adakan bersama dengan diorang lah, bukan diorang, dengan AI ya. Baik. AI menjadikan kerja harian kita lebih mudah. Saya buat slide ni pun saya guna AI. Tu nak share lah juga supaya kita faham macam mana cara nak gunakan AI tu, tapi pada masa yang sama kita tidak dipergunakan oleh AI supaya kita jadi sama-sama berguna. Kita nak guna AI dan pada masa yang sama kita nak jadikan AI ni satu benda yang memberi kegunaan kepada kita. Okey. AI boleh buat kerja yang berulang, AI boleh buat kerja yang strategik, AI boleh buat kerja rutin ya. Yang lebih cekap, lebih tahan lama, dia tak penat ya. Kalau kita boleh share juga di universiti kita ni, kita ada dulu satu humanoid yang kita masukkan algoritma dalam tu untuk dia membuat kerja-kerja yang berulang ya. Pasal bila dia nak mengajar orang autistik, contoh pelajar yang autistik, kadang-kadang kita tak larat nak melayan ya. Jadi bila kita bina kecerdasan, tapi itu bukanlah generatif AI lagi, kecerdasan yang kita bina khusus untuk dia fikirkan nak buat satu-satu kerja je ya. Dia buat satu kerja yang berulang. Dan pelajar-pelajar ni yang kalau ada sifat autistik, bila dia tanya kadang-kadang banyak kali, dia suruh kita explain banyak kali, dia buat benda-benda yang kita tak larat nak layan. Dan kita ada solution yang kita bina daripada robot ataupun daripada machine yang boleh membantu kita. Okey. Kalau kita tengok dalam ruang kerja kita secara straightforward, pasal saya takut tak nak masa lama sangat. Dalam ruang kerja kita ada pelbagai kita kata apps ataupun tools AI yang boleh membantu kita dalam kerja-kerja kebiasaan, kerja-kerja rutin untuk dokumentasi. Kita boleh minta tolong ChatGPT, Grammarly untuk bantu kita. Sepatutnya lah bila dalam suasana sekarang ni kita tak lagi banyak, kita boleh kurangkan ya, kita tak adalah kata zero, tapi kita boleh kurangkan human errors ya, yang kita dulu mungkin tak mampu nak buat kerja-kerja yang banyak, nak semak banyak-banyak dokumen, nak baca banyak-banyak, mungkin kita tak ada kesempatan dan kekuatan, tapi kita boleh minta bantuan daripada machine ya, yang kita dah bina dengan kecerdasan buatan tadi. Kita ada
suite pejabat yang bersepadu. Kita boleh bina kita kata apa, kemudahan-kemudahan yang boleh membantu kerja-kerja pejabat. Kalau kita boleh bekerja bersama dengan Copilot, Gemini, ini adalah AI yang boleh membantu kita dalam kerja-kerja pejabat secara keseluruhannya, secara umum, ya. Kemudian untuk pengurusan mesyuarat kita ada Otter, kita ada Cloud, ya. Dalam pengurusan projek kita ada Notion, kita ada ClickUp. Ini dah terlalu banyak dah sekarang, macam-macam dibangunkan, kecerdasan yang dibangunkan untuk membantu kerja-kerja kita. Ada pro and cons masing-masing, sebab kita tak kata bila dulu satu masa kita bila bom ChatGPT, semua kita nak minta tolong ChatGPT, ya. Ini benda yang kita kena faham sebagai pengguna awam, kita bercakap ni sebagai pengguna awam. Mungkin orang pengkaji dia akan buat kajian lah, dan kita pun tak nak tahu secara mendalam. ChatGPT ni bagus dari segi kecekapan, dari segi kepantasan, tapi kalau kita nak gunakan dia untuk, kita kata, ketepatan, ya, mungkin kita boleh fikirkan, kita boleh renung balik, ya, pasal bila kajian-kajian dibuat, adalah juga yang kita kata kelemahan ataupun cons yang ada pada ChatGPT ni. Dia kalau bahasa orang sekarang dia kata dia palatau sikit, ya. Kadang-kadang dia halusinasi dia agak tinggi sikit berbanding dengan yang dibuat, kecerdasan AI yang dibuat untuk tujuan-tujuan yang lebih fokus. Gemini umpamanya, ataupun Notebook LM yang kita dapat daripada KPT, semua warga akademia, pensyarah kita dibekalkan dengan Gemini, dengan Notebook LM. Ini dibangunkan khusus, asalnya dibangunkan untuk bisnes, ya, kemudian disesuaikan untuk pendidikan. Saya rasa dia lebih mudah dan lebih dekat dengan penggunaan di peringkat kita lah, dalam kerja-kerja harian kita sebagai pensyarah. Baik, ini kalau kita nak gunakan, kita boleh gunakan dalam kepelbagaian, kita boleh gunakan untuk membangunkan satu kita kata environment pejabat yang ni. Saya ingat barulah orang bercakap tentang mungkin akan ada kerja-kerja yang tidak memerlukan manusia, ya, dan akan berkurangan pekerja-pekerja, staff, ya. Dia boleh jadi, ya. Walaupun kita masih juga kita tak kata manusia tak akan kerja, tapi manusia akan bekerja dalam bentuk yang berbeza, ya. Dan kita akan hidup dalam situasi yang lebih bekerjasama dengan AI, ya. Kalau kita masih nak mengekalkan kerja-kerja secara konvensional kita, mungkin AI akan mengambil alih, ya, pasal ada banyak kelebihan yang ada pada AI, ya. Dan kita juga boleh gunakan dalam bentuk menjadikan AI ini sebagai pembantu ataupun rujukan kita dalam menjalankan tugas-tugas yang spesifik, ya. So kita boleh faham bahawa AI ni dia adalah satu ledakan, ya, dalam kehidupan kita untuk menjadikan kehidupan kita berbeza daripada dulu, ya. Kita kena hidup bersama. Ini sekali imbas kalau kita tengok dalam apa yang kita boleh buat dengan AI. Kita nak draft minute, nak format, nak apa. Ini semua kerja-kerja orang kata apa, kerja-kerja renyih yang kadang-kadang bila kita penat akan jadi salah. Bila kita tak fokus dia bila kita buat secara lalai, nak cepat sangat, mulalah akan ada. Tapi bila kita ada AI, yang tu kita dapat kurangkan sebab AI tak penat, ya. AI tak penat. Ada juga bukan tak ada. Adalah juga dia penat tu, dia penat dalam bahasa dia lah, ya. Pelaporan, analisis data. Dulu kalau kita buat analisis data mungkin 2-3 bulan, ya. Kalau saya minta supaya boleh
sharekan oleh Urustia. Kita dalam melaksanakan tugas-tugas ni banyak benda-benda yang kita dah boleh kalau boleh JD kita tu, job scope kita tu dah kurang dah. Ada dekat AI. Silat-silat akan datang, mungkin ada pejabat jabatan digital, dia ada staff dia AI 4 orang. AI tu kita kata tidak perlu kepada manusia lah, tidak perlu kepada human resource. Dan mungkin satu masa nanti pula ni kadang-kadang saya ni kadang-kadang bercakap benda-benda yang kita kata tak berlaku lagi, tapi akan datang. This is benda-benda yang kita kena standby, kena ready. Ya. Boleh jadi akan datang kita ada dekat pejabat pendaftar dipanggil AI resources management, ya, bukan human resource lagi saja, ya. Sebab nak menguruskan, ya, bila kita bekerja bukan lagi dibuat semuanya oleh manusia, tapi mungkinlah akan ada seorang timbalan pendaftar kanan, ya, yang jaga AI saja. Dan boleh dibuat dengan ini benda-benda yang manfaat, yang boleh membantu kita. Setakat nak buat ringkasan, nak buat catatan, masuk je kita punya rakaman mesyuarat kita, tersuruh dia buat minit. Ada yang kata nanti dia buat minit ikut dia, masukkan template, suruh dia ikut. Dia sangat patuh. Ini staff yang tak banyak songeng, ya. Dalam office kita banyak juga staff yang banyak songeng. Suruh buat lain, dia buat lain, suruh buat, dia tak buat. Tapi kalau ada staff AI, memang, ya, mudah je kita cakap, dia buat. Kadang-kadang tak cakap lagi, dia yang tolong study, dia yang tolong bagi input dekat kita, ya. Mungkin adalah tu yang akan datang, kita fikir-fikirkan macam mana kita nak jadikan AI tu sebagai staff kita pula. Komunikasi rasmi kita boleh macam-macam AI tools yang kita boleh gunakan. Kalau tidak lagi mungkinlah satu masa dispatch tak ada keperluan lagi lah, mungkin, ya, kita boleh hantar apa-apa terus. Sekarang pun saya ingat kalau 5-6 tahun lepas sebelum COVID, kita ada banyak perkara yang kita duduk pusing, ya, dengan tanda tangan digital, ya. Kita sampai sekarang pun masih ada sebenarnya tu yang nak juga tanda tangan, contohnya tanda tangan dia panggil apa, tanda tangan hidup, ya. Itu kadang menyusahkan orang, ya. Adalah juga, kita tak nafikan ada benda-benda yang perlu, tapi why not kalau kita fikirkan inovasi ke arah macam mana kita nak jadikan tanda tangan digital tu lebih sah, lebih dipercayai. Dan saya rasa perkembangan akan sentiasa berkembang, akan sentiasa berubah. Dan sekarang pun saya ingat sijil pun semua dah diterima dah, sijil kalau yang bertanda tangan digital tu. Dulu dia macam second class sikit lah, ya. Pasal kita dah dunia berubah, ya. Yang tu kita kena faham. Ini bukan untuk orang yang dah mahir AI ataupun generasi Z, generasi Y ni, ya, yang mungkin generasi X ataupun yang penghujung baby boomers. Ini benda yang kita kena faham, ya. Nanti kan ada pula yang tanya kenapa cakap share benda-benda macam ni, macam kita tak buat lagi, kita tak guna lagi. Sebab nama dia AI for all. Bila all, dia kena inklusif, ya. Nanti kan kita cakap dengan orang muda saja lain, ya. Kita cakap dengan generasi alpha yang akan datang ni pun akan berbeza. Mereka tak berapa endah sangat pun. Kalau kita kata makin canggih teknologi ni, pasal akan datang dijangka, diramalkan generasi alpha, generasi beta terutamanya, dia akan kembali kepada kehidupan kita kata natural, ya. Dia kalau boleh dia nak hidup dengan kemanusiaan dia, ya. Pasal mungkin dah lama sangat kot, dah penat dah hidup bergantung pada teknologi. Berbeza dengan generasi X, ya, yang selalu cakap kita ni
generasi yang paling beruntung, generasi yang paling bijak kan. Orang-orang lahir 70-an ni, dia kata dulu kita boleh hidup tanpa teknologi, dengan teknologi pun kita boleh adopt. Sebenarnya dalam kajian, banyak-banyak kajian juga, generasi X, ni kata kat diri sendiri ni, generasi X ni adalah generasi yang dikatakan lupa daratan, pasal dulu boleh hidup tanpa teknologi, tapi bila sekarang, cuba tengok generasi X. Kalau saya ingat, kalau Zikri mungkin boleh tengok mak ayah kan, tak berenggang dengan handphone. Asyik kejap-kejap tengok handphone, kejap-kejap tengok handphone. Ini generasi X yang lupa daratan ni. Sebab dulu dia hidup tanpa teknologi. Tapi sekarang tak bunyi pun dia tengok juga handphone. Takut-takut ada mesej masuk. Macam-macam lah. Nak ceritanya, generasi berubah mengikut perubahan persekitaran kita. Dan kita kena adopt. Ya. Beberapa lagi lah automasi tugas harian, kita nak buat jadual, nak buat laporan, nak buat apa, itu benda-benda yang mudah lah, ya. Dengan satu arahan siap, ya. Kalau dulu pensyarah buat, kita nak suruh buat course file, ya, nak suruh buat 14 minggu punya slide, itu mau satu semester tak siap lagi tu, ya. Tapi kita buat satu bengkel hari tu, satu hari, bukan satu hari, 2 jam je siap untuk semua slide kita punya 14 minggu. Dan kerja-kerja kita akan jadi lebih mudah. Nak buat soalan, sekarang buat soalan berapa? Sebulan bagi masa kan. Bila kita bagi tempoh untuk buat soalan tu pun hantar lambat juga. Dan lepas ni kita ada pembantu PA, masing-masing ada PA, yang mana yang nak mohon ada PA untuk dia tu, kalau belajar dengan menggunakan AI, jadikan AI sebagai PA kita, tak payah dah, ya. Jawatan PA tu dah boleh buat kerja lain. Ini bukan kata nak buang pekerja, nak buang staff, tapi banyak benda-benda lain lagi yang kita boleh buat daripada kerja-kerja yang boleh dibantu oleh AI ni lah, ya. Media dan kandungan ni ramai orang dah tahu, nak buat gambar, nak buat video, nak buat apa, semua bukan macam dulu, ya. Kalau kita bagi assignment, syarah-syarah itu bagi assignment, buat video, memang tak siap lah satu semester, ya. Tak pun kita akan nampak merata-rata orang dengan konvensionalnya penggambaran tu, tapi sekarang dia akan jadi lebih tidak lagi bersifat kompleks, ya. Okey, saya kena laju sikit, next, kita punya slide next. Ini benda-benda yang kita boleh buat dalam pengajaran dan pembelajaran. Tadi dalam kerja, kita boleh buat perancangan. Dalam kita kerja tugas kita sebagai pensyarah, kita mesti kena ada silabus. Contoh silabus pun kita boleh minta input daripada Notebook LM, daripada Gemini, ya. Sekarang kita fokus kepada Gemini dan Notebook LM ni pasal memang kita dapat lesson yang pro kan, kita boleh gunalah. Yang lain tu kalau kita sebut, kita share boleh ChatGPT, kita share Shock juga guna ChatGPT ni, bagi suruh dia buat, tapi 3 kali je dia dah suruh tunggu esok dah. Itu kalau yang pakai free lah, dia kena sedar diri. Bila guna free ni tak bolehlah nak belagak macam orang kaya sangat. Tapi kita ada yang pro. Saya ingat pegawai-pegawai pun kalau grade 9 ke atas pun Kementerian Jawatan Digital agihkan untuk kita guna pakai secara percuma. Ni nak buat lesson plan, ya, nak buat bahan kandungan, nak buat video pengajaran, dan benda-benda ni boleh berlaku dalam masa. Saya ingat persiapan kita akan jadi lebih ringkas, lebih mudah. Cuma kepakaran tetap ada pada kita, ya, kepakaran pada kita. So nanti saya share sikitlah dia punya kaedah ataupun tips and tricks, ya, bagaimana kita nak jadikan AI sebagai pembantu peribadi kita yang boleh menjalankan kerja, yang boleh membantu kita untuk menjalankan pengajaran dan pembelajaran, tapi tidak mengurangkan kualiti. Dia menambah kualiti, dia menambah baik. Ada perkara-perkara yang kita tak mampu, kita minta tolong dia. Yang dia tak mampu, yang AI tak mampu, jangan bagi dia buat kerja tu. Kalau tidak, kita kena letak jawatan, kena bagi dia yang ganti kita.
nak menghasilkan kandungan, video dan sebagainya, Canva, gamma, still nak buat video Synthesia, Pictoria apa semua. Tapi still akhirnya saya akan bagi dia punya contoh dia Gemini dan Notebook LM jugalah. Pasal itu juga kita boleh gunakan dalam secara ekstensif, ya. Macam banyak function-function yang sebenarnya kita boleh gunakan secara produktif, ya. Dan penilaian, untuk penilaian nak buat soalan, nak buat kuis, nak buat aktiviti dalam kelas, kita tak payah sebutlah, boleh tengok kat skrin tu macam-macam, ya, yang menarik pelajar-pelajar. Kita nak buat game dalam kelas pun penat juga kita kan, ya. Tapi bila kita jadikan pembelajaran menggunakan tools yang boleh dibantu oleh AI ni, kita akan ada pelbagai kreativiti. Okay, next. Sebanyak ni ada 400 lebih slide. Cuma kita guna 20 je lah, ya, untuk hari ni. Yang lain tu kita simpan akan datang. Ini dalam pengajaran dan pembelajaran, macam mana kita boleh membantu kejayaan pelajar. Dulu kalau pelajar hantar assignment atau kita akan ambil masa lama. Tapi saya bagi assignment tu kepada Notebook LM, ya, dan saya minta dia tolong bagi apa kita panggil review ataupun maklum balas, ya, untuk kita nak tentukan dia punya penilaian dia. Kita boleh minta tolong dia untuk beri rubrik. Kita boleh suruh dia minta tolong markingkan. Cuma kita kena ada pemantauan lah, ya. Kita kena tengok balik. Cuma lebih cepat lah, akan jadi lebih cepat lah. Dan kita boleh berkongsi, kita boleh lebih interaktif dengan pelajar dalam konteks yang lebih luas, ya. Dulu bahan pengajaran kita, ya, bila nak tu kita kena share, tapi sekarang kita share terus je, dan pelajar pun boleh share apa yang dia baca dengan kita. Saya ada kita panggil koleksi bahan-bahan rujukan dengan pelajar yang kita minta dia baca, dia cari, mungkin bahan-bahan yang dia baca juga kita tak sempat baca, ya, dan kita akan dapat tambah baik dari masa ke semasa. Dan juga kita kata boleh membantu kita untuk membangunkan kita kata pembangunan, ya, penyelidikan dan pembangunan dalam kelas. Dulu classroom based research sebenarnya satu benda yang wajib kita buat dalam menambah baik ataupun mempertingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran kita. Tapi tak ramai pun juga yang buat. Adalah yang ambil peranan tu. Bila sekarang kita minta AI tolong bantu kita, sebenarnya tolong buat evaluate apa yang berlaku dalam kelas dan apa yang kita patut tambah baik. Kalau orang ada yang tak nak tengok apa yang dia perlu tambah baik, masukkan SUFO tu, bagi SUFO dekat markas SUFO dekat AI dan minta dia tolong suggestkan apa yang kita baru sedar banyak benda rupanya yang kita kena taubat, ya, kita kena tambah baiklah. Okay, next. Ini dia AI ni dia akan buat lebih kita panggil lebih jujur. Dia tak ada bias, ya. Dia ada bias dia lah, bias dia lain, tapi dia tak ada bias tu. Maknanya kalau kita tanya kawan kita, ya, tanya KPP kita, KPP tu kebetulan baik, dia akan cakap okey, ya. Tapi kalau lama dah KPP tu simpan, kita je yang lalai, itu memang kenalah. Bila kita tanya, dia akan cakap banyak lagi ni, walaupun you pelajar-pelajar cakap bagus tapi you sebenarnya tak bagus. Ada juga macam tu. Pelik juga bila manusia ni kan, adalah kelemahan-kelemahan yang dalam buat penilaian. Okey, saya nak teruskan ke depan lagi sebab ini dah kita sebut tadi, just dia punya wrap up dia. AI ni menjadikan kita lebih baik, ya. Bukannya kita betul lah tu Ida Nadia tu. AI ni makhluk yang tak ada apa-apa kepentingan peribadi dia. Tapi dia sendiri adalah kepentingan peribadi dia mengikut apa yang kita buat. Kalau kita buat dia jujur lah. Kita buat dia bias, dia akan bias saja, ya. Okey, next. Kena lagi laju pasal dah 9.53 dah. Cabaran dia
kita kena faham AI ni akan ada dan mesti ada halusinasi sendiri sebab bila dia tak boleh jawab, dijawab juga. Dan yang tu yang kita kena pastikanlah, terutamanya kalau dalam pengalaman saya lah, setakat yang saya guna taklah banyak sangat, tapi ChatGPT contohnya, bila kita minta apa-apa idea daripada dia, dia akan bagi. Bila saya check 10 rujukan yang dia bagi tu 9 tak ada, ya. Dia buat sendiri tu. Dia punya kebijaksanaan dia tu tinggi sangat. Sampai rujukan pun dia buat sendiri. Ya, dia halusinasi, ya, pasal dia pun ada kelemahan yang kita perlu tahu. Sekarang ni kita sebagai pensyarah, kita mesti kena guna. Kalau ada pensyarah yang kata jangan guna AI, saya risau. Pelajar-pelajar pun tak dengar cakap, dan tambah pula kita sendiri sebagai pensyarah tak ambil tahu pasal AI, lagilah kita tak tahu macam mana pelajar eksploitasi kita pula dengan AI tadi. Kita kena tahu yang AI kita kena dulu kita mengajar, okey, lepas tu kita dah evolve kepada facilitate pelajar belajar, ya. Dan sekarang kita menggunakan AI untuk mengajar. Yang lebih terkini ni, kalau kita nak get ready lebih awal, sebenarnya kita kena prepare diri kita untuk facilitate, bukan facilitate diri kita menggunakan AI dalam pembelajaran, tapi kita facilitate pelajar untuk facilitate AI. Sekarang cabaran kita berubah. Kita bukan mengajar, kita bukan fasilitasi lagi, kita bimbing pelajar, kita bukan bimbing pelajar menggunakan AI, tapi kita bimbing pelajar untuk pelajar membimbing AI, membimbing diri mereka menggunakan AI. So itu cabaran dia lebih tinggi, ya. Dan kita kena faham tentang cabaran AI ni dulu untuk kita share dengan pelajar-pelajar supaya pelajar boleh hidup, boleh juga facilitate diri dia untuk hidup bersama dengan AI. Bukan saja kita kena pandai hidup dengan AI, kita kena ajar pelajar untuk pandai hidup dengan AI. Nak ajar pelajar jadi pandai, sebenarnya pelajar dah pandai lebih dulu daripada kita. Ya, sebab yang kita mengajar baru berapa persen yang dia dapat daripada AI. AI lebih laju daripada kita. So, kita nak kena ajar dia macam mana nak hidup bersama dengan AI. Ya. Integrity academic, bila kita tak aware, itulah jadinya mungkin penyalahgunaan, ya, ataupun kebergantungan sepenuhnya pada AI. Pelajar-pelajar kita jangan bagi assignment yang dia boleh suruh AI, bagi satu prompt, AI buat siap. Tapi kita kena share dengan dia assignment ataupun apa kita panggil tugasan-tugasan, aktiviti-aktiviti yang dia kena pergi jumpa orang, dia kena bercakap dengan orang, dia kena baru siap assignment tu. So kalau itu tak berlaku, macam kita bagi tajuk assignment, suruh dia baca, suruh dia buat, memang tak sampai 30 saat boleh siap. Dia boleh buat. Ini cabaran-cabaran yang kita perlu faham, ya. Dan kita ada masalah juga. Cabaran kita ialah tentang kita panggil apa, tadbir urus ataupun dasar-dasar polisi, ya. Yang tu pun kita kena faham juga. Bila kita tengok zaman berubah, kita perlu lebih ke depan, lebih cepat. Dasar polisi, kita ada polisi AI, ada garis panduan AI daripada kementerian. Kita juga ada polisi dalaman kita di universiti untuk beberapa skop, dan kita difahamkan sedang dalam pembangunan pelbagai lagi panduan-panduan untuk pemantapan penggunaan AI ni. Okey, next. Ini cabaran-cabaran yang kita kena get ready lah. Yang ini saya tak nak panjang sangat, tapi apa yang kita tahu, inilah dia benda. Ya, saya. Okey, tak ada. Saya sambung sikit, Nak habis. Ada 2-3 minit je lagi ni. Pelajar-pelajar dia akan gunakan untuk siapkan tugasan akademik. Kita kena bijak menyediakan tugasan-tugasan yang tidak boleh dilaksanakan oleh AI semata-mata, ya. Begitu juga kalau kita kata
nak bimbing pelajar untuk mencari bahan pembelajaran, untuk mencari rujukan, pun kita kena ajar supaya macam mana teknik tricks untuk pelajar ni mencari bahan pembelajaran yang autentik dan autoritatif, ya. Penjanaan idea, macam mana nak minta input daripada ChatGPT. Saya sekarang kalau kita minta pelajar search apa-apa, dia akan tanya ChatGPT, dia akan tanya AI, ya. Dah jadi kawan baik dia. Kita kena guide dia supaya macam mana kita guide perangai diorang untuk hidup dengan orang, untuk hidup dengan manusia. Dan kita kena tahulah macam mana nak hidup dengan AI. Itu dia panggil prompt engineering. Macam mana nak communicate dengan AI secara efektif, secara efisien, secara betul, ya. Dan ChatGPT antara yang tertinggi digunakan oleh pelajar pasal dia lebih awal, dan saya tahu walaupun free, tak dapat guna banyak, tapi diorang masih juga setia, ya. Ini geng-geng fan Manchester United ni ramai, yang setia. Dia Gemini kita dah nampak lebih banyak penggunaan bila kerajaan, dasar kerajaan untuk memilih Gemini. Copilot ni pun ada sebahagian universiti yang memang ada kontrak dengan Microsoft kita, Perplexity, Cloud. Ini antara yang terkenal lah. Lagi next. Saya dah nak kena berhenti ni, pukul 10 dah. Pasal bila bercakap secara orang awam, ada benda-benda yang perlu diawamkan ni, kita nak kena faham ni. Ini Tak apa Prof, kita bagi 15 minit lagi. Banyak sangat tu. Tak apa ke? Tak apa. Okay, Sebab tadi kita lambat juga. Baik. Thank you. Ini benda yang selalu menjadi kebimbangan kita kalau pensyarah lah, ya. Kita masih bercakap pasal dari segi originality dia, dari segi pelajar tak belajar, kemudian kita nak kena buat nak makin tu kena check dulu, kena masuk teliti, nak check dia punya tahap penggunaan AI apa semua. Tapi sebenarnya ini bergantung kepada macam mana kita berurusan dengan AI dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya rasa dari segi keaslian, kalau kita nak sahkan apa yang kita bagi assignment ataupun tugasan kepada pelajar itu dibuat secara asli, kita kena bijak dan kreatif memikirkan assignment, tugasan-tugasan yang kita kalau kita memang nak suruh dia gunakan AI, kita bagilah tugasan yang dia perlu guna AI. Tapi kalau kita nak tengok apa yang dia buat tu adalah daripada pemikiran dia, daripada tu kita kena kreatif bagi assignment yang berbentuk apa kita panggil test kognitif dia. Instead of kita kata hantar assignment, tapi masa hantar kita sebenarnya saya bukan penting sangat yang awak hantar ni, ya. Tapi saya nak tahu dalam chapter 3 ni yang awak tulis ni apa sebenarnya yang sebenarnya awak nak bagi tahu. Itu pemarkahan, itu penilaian, ya. Assignment juga tu dalam bentuk yang tidak berubah daripada apa kita panggil rubrik asal, ya. Pasal kita akan bagi markah mengikut rubrik. So dari situ kita kreatifkan kita punya penilaian. Dunia perlu berubah, ya. Penilaian pembelajaran dan pembelajaran juga perlu berubah mengikut kesesuaian, ya. Hakisan ilmu, kalau kita dah guide dia supaya dia boleh pergi kepada sumber-sumber rujukan yang betul, yang autentik, yang autoritatif, ya. Kita ajar kalau pelajar guna notebook LM. Yang penting saya nak tengok macam mana kita mencari bahan rujukan yang autoritatif. Yang tu saya nak tengok dulu. So bila yang tu dah lepas, dia cari bahan rujukan, dia minta tolong juga, memanglah dia minta tolong, ya. Tapi dia yang sahkan. Bila kita tengok bahan rujukan, kita nilai masa dia tunjuk bahan rujukan. Okey, selepas tu you masukkan dalam notebook LM, you suruh notebook LM buat ringkasan dan hantar assignment tu. Nampak dia buat guna AI, tapi dia kena baca dulu, sebab proses yang kita nak nilai tu dia tak boleh buat menggunakan AI, ya, semata-mata. Ini kreativiti dan
evolusi pengajaran dan pembelajaran kita juga perlu berlaku. Uh, kalau kita dah boleh guide daripada awal, pelajar-pelajar kita semua kita gunakan AI bersama secara betul, tak payahlah kita nak curiga banyak sangat lagi. Ya. Kita ni kadang-kadang banyak curiga. Kreativiti kita tidak membantu untuk kita nak pastikan perkara yang kita curiga tu. Ya. Kita lebih baik kita buat kreativiti, inovasi baru yang bersesuaian dengan keadaan semasa kita. Polisi kabur, kita walaupun ada polisi-polisi yang agak kurang spesifik, tapi kita boleh kalau kita mahir dengan AI, kita yang buat polisi, so-called polisi dengan pelajar-pelajar kita. Dan saya rasa daripada kita bersembang lama masalah-masalah, tapi lebih baik kita duduk bersama, minum-minum dekat kafe, bersembang macam mana nak solve. Ya, itu lebih baik. Bersembang pasal pelajar ni sekarang tak belajar betul-betul, belajar sekarang semua benda buat. Itu bukan tak boleh, jangan lama sangat. Ya. Dan pedagogi kita of course dah berubah, dan kita kena faham juga bagaimana ciri-ciri generasi yang kita patut interaksi dengan diorang. Itu juga sebenarnya menjadikan pedagogi kita lebih efektif dan efisien, insya-Allah. Ya. Okey, walaupun kita bercakap tentang kebimbangan, tapi saya share sebenarnya bukan dalam bentuk kebimbangan, jangan bimbang lama sangat, tapi kita nak ke depan. Ya. Kita nak fikirkan tentang kepelbagaian solusi-solusi yang boleh menyelesaikan kebimbangan kita ni. Okay, next. Ni benda-benda dia. Pelajar kita kena faham, pelajar generasi sekarang, dia hidup zaman-zaman sekarang. Ya. Dia anggap AI tu biasalah. Ya. Kalau tak guna AI, common lah. Itu yang dia cakap sama-sama dia kan. Tapi pensyarah masih lagi ditakut terhenti pada aras yang kita duduk berfikir tentang kebimbangan. Ya. Ini pelajar malas. Ini sebenarnya kadang-kadang sama-sama kita pensyarah pun macam tu, sama-sama admin, staff. Bila kita bijak, kita pandai, kita tahu nak guna macam-macam, AI boleh bantu kita, mulalah kita dituduh malas. Ya. Ini tak mengajar ke apa? Kita mengajar cara kreatif, kan? Ya. Kalau sebenarnya dalam bekerja, KPI tercapai, okeylah. Dalam pengajaran dan pembelajaran, learning output tercapai, okeylah. Ya. Sebenarnya itu yang patut kita tengok. Ini kadang-kadang kena beri perhatian lah, penilai-penilai. Ya. Kalau dalam akademik, propens kan. Ya. Kalau di kalangan admin tu, kita ada penilai-penilai supervisor yang dia ni tengok daripada tadi tak buat kerja. Dia ada macam-macam AI yang bantu dia. Sebab tu dia siap lama dah. Contoh. Ini kadang-kadang generation gap. Ya, bila kita menjadi orang senior yang tidak mahu memahami, ya, orang muda pula yang tidak menghormati. Ya, kena hormatlah. Kalau buat kerja-kerja yang tu, mungkin share dengan saya buat apa yang Tuan suruh tadi, sebenarnya dah siap dah. Cuma dan saya tambah baik sikit lagi. Saya buat. Ya. Dia pun macam mana boleh siap cepat Saya agak-agak benda tu 1 hari boleh siap. Oh, saya guna ni dan ini memang boleh dipercayai lah benda cara saya buat gini. Dan kita sama-sama membantu untuk menambah baik organisasi. Ya, itu cara yang tua memahami, yang muda, ni generation gap ni, yang muda menghormati. Jangan buat sombong pula. Bila kita dah boleh buat cepat, kita buat tak tahu. Kita buat macam belagak pula kan, sebab pandai. Ini kena fikirkan. Pensyarah dengan pelajar samalah tu. Ya. Pensyarah kalau dia share, dia guna benda ni, kita pun belajar sama, sebenarnya mudah, kita boleh terima. Ya. Pensyarah tidak perasan, ya. Pelajar rasalah. Tapi pensyarah ni pula bukan perasan tak perasan. Dia memang dah ada perasaan dah, ya, daripada awal. Cek tak cek tu cerita lain. Dah rasa dah awal-awal. Ini AI ni, ini. Tu tak boleh lah. Curiga tu tak boleh. Kita kena ada bukti kalau nak pastikan. Tiada peraturan jelas, jadi semua boleh. Ya.
kita pula duduk fikir sepatutnya ada. Kita create lah environment tu dalam pengajaran kita. Mungkin kita tak mampu nak ubah universiti, tapi kalau semua pensyarah boleh mengubah situasi dalam kelas, maknanya semua kelas berubah, satu universiti lah boleh berubah. Ini kecaknaan kita, ya. Okey, saya tak lama sangat lagi nak sambung. Next slide. Pasal nak kena laju sikit ni lagi. Mungkin masalah utama bukanlah pelajar menggunakan generative AI dengan salah, tapi mereka percaya bahawa mereka buat tu betul, ya. Dan kita pula duduk tersangkut dekat semua salah, ya. Kita kena fikirkan yang macam mana nak jadikan betul, nak memperbetulkan yang salah tadi, ataupun sekurang-kurangnya nak mengurangkan yang salah tu. Dan kalau kita masih boleh hidup dalam dunia yang boleh mengelak, tak apa, ya. Kita boleh mengelak dari guna handphone, tak apa, tapi nak clock in clock out pun handphone juga, nak bayar makanan, beli makanan pun handphone juga. So akhirnya kena belajar dan kurangkan yang tak baik pada handphone. Dulu saya ingat ada stigma tu, ya. Bagi smartphone habislah budak-budak ni, kan orang tua kita, ya, bila kita, tapi kita tak ajar, kita tak didik. Itu yang kita mungkin ada ruang-ruang yang kita boleh tambah baik. Okay, next. Macam mana lama sangat ni, tak habis-habis ni. Okay, dah ujung-ujung lah ni. AI boleh menjadi pemudah cara kerja seharian. Kita tak sempatlah kat sini nak demo macam mana cara penggunaan Gemini, ChatGPT ataupun notebook LM, tapi kita nak faham secara umum, ya. Untuk 40 minit biasalah. Ini pun dah Universiti dah bagi masa lebih ni pula, tambah pasal ini pun dah banyak dah, kan. Kita nak faham dan kita nak jadikan AI ni satu situasi yang bagus untuk kita. Kalau saya sebut dulu pun benda ni ada juga orang yang agak skeptik. Saya kata kita kena pastikan, kita kena bagi handphone dekat pelajar-pelajar kat asrama. Dulu 15 tahun lepas saya cakap, ya, kita kena bagi pelajar-pelajar kat sekolah, kat asrama bawa handphone, smartphone, dan kita ajar diorang cara guna handphone yang betul. Tapi masa tu kena marah lah, pasal habislah kalau bagi diorang guna. Tapi akhirnya diorang guna juga, ya. Dan bila sekolah masuk dalam handphone, baru kita terkejut pasal kita tak sempat nak didik, nak ajar generasi anak-anak kita untuk macam mana cara nak guna handphone yang baik. Jangan stop dekat skeptical, ya, tapi kita kena cari solution yang praktikal, ya. Okay, dia bantuan kreativiti kita, automasi menjimatkan masa kita, dan dia boleh menjadi pembantu peribadi kita sebab kita tak perlu guna. Kalau satu alat kat pejabat semua orang guna, tu dia umum, tapi yang ni semua untuk personal assistant kita. Okay, kita bolehlah gunakan secara baik. Nanti saya tengok ada yang minta slide tu, boleh nanti kita boleh study balik, nak tengok balik. Next, saya macam nak ke penghujung. Risiko yang perlu diurus, ni kepakaran kita masih kepakaran manusia, dan satu benda yang selama-lamanya AI tak boleh buat ialah humanistic punya ciri-ciri. Yang tu tetap kita ada. Dan selain daripada yang tak boleh langsung tu, yang lain-lain ni kita boleh cari solve bersama. Maklumat palsu, dia ada banyak maklumat, tapi kita kena tapislah, ya. Macam mana cara nak guna yang betul. Kalau kita buat, kita suruh AI buat, bagi satu cadangan untuk bomkan pejabat, dia akan bagi, tapi tak beretika lah, tak betul lah tu, kan, ya. Kita nak exploit, nak buat gambar-gambar tak betul, tukar kepala orang, mudah je. Gambar saya pun, saya ambil gambar formal, satu gambar, and then suruh je lah ditukar, nak blazer warna apa, nak necktie apa, ya. Tapi kalau tiba-tiba kita tukar kepala orang lain, ataupun kepala yang sama tak pakai baju, itu isu etika lah, kita yang tapis benda tu, sebab dia tak ada adab, ya. Itu pun saya rasa diorang pun dah masukkan juga ethics, ya, dalam tu. Kalau suruh buat benda-benda pelik pun dia akan jawab, saya tak boleh buat, benda tu tak baik, dia ajar kita pula. Bias dan ketidakadilan juga perlu kita
tengok, kita saring supaya kita lebih menjurus kepada objektif kita. Sebab dia tak tahu, dia buat ikut apa yang kita minta. So kitalah kena betulkan permintaan kita tu. Ya. Okay, next. Penggunaan AI yang efektif dan efisien, semak bila kita buat. Sebelum dia buat pun kita kena bagi arahan yang betul-betul juga. Kejuruteraan prompt nama dia, prompt engineering. Dan jaga kerahsiaan data, kita kena jaga pasal kita bagi semua dekat ChatGPT, bagi dekat semua yang kita tak boleh kontrol, itu pun bahaya, kena fikirkan. Ada perkara-perkara, ya, dokumen-dokumen yang tidak boleh disebarkan. Okay, next. Kena laju-laju. Kita kena di penghujung dah ni, kita kena sedar batasan-batasan AI, kita sahkan kandungan, kita guna cara tanggungjawab. Ini peranan kita. Kita kalau kita buat guna AI, kita kena bagi tahu jujur. Pelajar-pelajar pun kita bagi tahu macam tu. Kalau guna AI boleh, tapi bagi tahu. Fokus pada kreativiti, bukannya dia ambil ganti kita keseluruhannya. Humanistik dia tak boleh ambil. Tapi nak suruh dia fikirkan dengan menggunakan data yang banyak, itu memang kerja dia. Amalkan ketelusan. Okay, next. Kita dah tahu dah benda-benda ni. Ini pun saya saja nak share. Benda yang sama tadi saya buat dalam guna. Bukan senang ni nak lukis macam ni. Tapi tak sampai 30 saat. Ya, kita minta tolong. Okay, next. Ini macam-macam kepelbagaian AI lagi. Tak perlu kita nak lama-lama sangat. Ini yang kita fokus penggunaan, insya-Allah kalau ada bengkel-bengkel atau kursus-kursus yang kita buat khusus untuk penambahan kemahiran dalam penggunaan AI ni, kita fokus pada Gemini dan Notebook LM. Next. Notebook Gemini, Notebook LM dan Google Gemini. Next. Lagi. Yang ni laju je lah. Ini just nak share sambil-sambil tu, lajukan sampai penghujung dia. Sebab KPT apa kita panggil, bersetuju untuk memberikan license kepada kita semua. Kepada kita semua untuk kita gunakan AI, jadikan budaya penggunaan yang baik dan yang aktif lah menggunakan AI. Kita gunalah secara berkesan, secara efektif dan efisien. Google bagi Gemini kepada pensyarah dan bagi Notebook LM kepada pelajar-pelajar kita untuk jangka masa setahun. Kalau kita guna bagus, kerajaan tengok kita memang perlu, dia akan sambung lagi lesen tu. So semua kena aktifkan penggunaan, tunjukkan yang kita memang perlu. Sebab ramai yang perlu minta, tapi ramai juga yang kita bagi macam tak perlu, macam tak guna. Itu kita tolong sama-sama. Kalau boleh, kita nak proofkan pada kementerian yang memang kita perlu. AI ni sangat membantu kita. Ini beberapa contoh macam mana nak buat prompt yang baik. Nanti bolehlah Coach share nak jadikan rujukan balik. Dia ada parts dia panggil. Kena bagi tahu apa. Cara kita nak communicate dengan AI, cara kita nak hidup dengan AI. Kalau cara nak cakap dengan orang tua, kena salam dulu. Kena perkenalkan diri dia. Macam itulah lebih kurang. Okay, next. Ini juga contoh lagi. Ini contoh-contoh je. Lagi ini juga formula untuk buat prompt yang baik. Ada banyak tu, kita share. Next. Gunalah AI untuk menjadikan diri dan hidup kita lebih berguna. Jangan disalahgunakan. Jangan juga kita dipergunakan oleh AI. 10:17, minta maaf, 2 minit terlewat. Sebelum tu, Zikri, saya tengok dekat chat sekejap. Okey, boleh. Ni yang tadi ni yang dia tolong sambung ni. Bila kita cakap generasi X, lupa daratan, ada je yang menyambung. Idha Medi. Tengok gadget sampai bengkok posture badan. Yelah, dah tua dah generasi X tu. Apa lagi yang kita boleh ni, AI is not a threat, it's just an assistant tool. Tu ini yang masuk join ni pun dah faham semua dah ni. Ada juga AI sebagai meluahkan perasaan. Itu tak kena lah tu. Cuba kena fikirkan balik. Apa peranan AI tadi? Azim tanya WhatsApp siapa tu kena check tu. Orang sebelah tu duk tengok WhatsApp siapa.
Nak request salinan slide, okey, saya ingat nanti mungkin boleh dapatkan daripada Urustia. Betul, dekat sekolah pun dah macam tu. Memang generasi diorang lahir-lahir terus tengok AI dulu. Ya. Yang sambut kita dulu bidan, ya. Yang sambut diorang kat hospital AI. Sebab tu dia pandai AI dulu. Boleh try apply untuk Pro Chat GPT. Doakan sama-sama Dr. Nur Suryati. Thank you bagi idea. AI boleh ganti Hairul Nizam tak? Hairul Nizam nama dia. So dia bolehlah I ganti I. Hello. Ya, terima kasih. I ni You. membuatkan diri tersenyum sensowang. Oh ni, ini confirm bahasa manusia ni. 25 jap Sensowang. saya tanya. Sebab AI tak reti nak buat tu. Buat email banyak-banyak tak payah Hello? bayar. Tu Hello. pandai lah tu, dah pandai dah Z. Okeylah. Terima kasih pada semua yang bersama-sama sepanjang Kita kan ada gambar ramai-ramai kan. Cuba kita terima buat. kasih juga Jabatan Digital. Saya habiskan cepat, saya ada jamuan lagi tu. Kita dah terlewat ni. Sekali lagi terima kasih. Sama-samalah kita jadikan AI ni budaya hidup kita yang baik untuk menambah baik hidup kita. Minta maaf, saya mungkin bahasa saya pun bahasa orang awam. Kita cakap AI for all hari ni Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik sikit. Okey, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Nur Muhammad atas curahan ilmu dan perkongsian yang penuh dinamik sebentar tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk panduan dan rujukan pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi sedikit makluman kepada para peserta. Penganjuran infrastruktur webinar UCS 2026 pada tahun ini disusun berdasarkan konsep Journey of Artificial Intelligence (AI), iaitu satu siri perkongsian yang dirangka secara berperingkat agar peserta dapat memahami dan menguasai penggunaan AI dengan lebih tersusun, praktikal dan berkesan dari pengenalan kepada pengaplikasian. Jadi siri webinar ni dimulakan dengan pengenalan asas mengenai AI bagi memberi kefahaman tentang konsep, fungsi dan kepentingan dalam kehidupan serta dunia pekerjaan masa kini. Seterusnya peserta turut didedahkan dengan aspek penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab sebelum mereka meneroka bagaimana teknologi ini boleh dimanfaatkan dalam pembelajaran, tugasan harian dan peningkatan produktiviti kerja. Bagi siri yang akan datang, pihak bahagian digital akan membawakan webinar bertajuk Prompt Like a Pro yang akan memberi fokus kepada teknik menulis arahan ataupun prompt yang lebih efektif dan berkesan bagi mendapatkan hasil yang lebih berkualiti pada pelbagai platform generatif AI. Selepas itu, peserta juga akan diperkenalkan dengan pelbagai aplikasi dan tool berasaskan AI yang boleh digunakan secara praktikal dalam tugasan harian. Jadi peserta oleh itu kita bersama-sama secara atas talian pada hari ini jemput untuk mengikuti terus siri-siri webinar anjuran bahagian digital yang akan datang agar dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kefahaman berkaitan AI selari dengan perkembangan transformasi digital semasa. Seterusnya pihak Urustia membuka peluang kepada para peserta untuk bertanyakan soalan dan mohon jasa baik untuk memperkenalkan nama dan jabatan sebelum mengajukan sebarang soalan. Soalan boleh ditanya secara lisan dengan menekan butang mikrofon atau di ruangan chat. Tapi tadi chat pun dah dibacakan. Jika ada, dipersilakanlah. Tapi siapa yang nak bertanyakan soalan? Ada ke? Kalau tak ada, saya nak tanya dululah. Boleh, Prof? Boleh, kalau boleh jawab. Tadi ada sebut kalau Gemini untuk student, betul? Gemini Notebook. Gemini untuk staff. Oh, Gemini untuk staff. Oh. Gemini Pro untuk staff dan pada masa yang sama dia akan sekali dapat untuk notebook LM Pro. Maknanya kita boleh guna kita punya email staff kita, login, kita akan dapat yang version Pro lah. Betul. Saya pun lupa juga nak tunjuk tadi. Sebenarnya kalau ada lah yang masih belum alert, kita buka email kita, kemudian dalam tu ada Google Workspace.
Kalau kita Mhm. tengok ada 4 titik ujung kat atas tu, nanti bila buka email ada 4 titik, klik yang tu dia akan keluar Google Apps yang kita boleh gunalah, dan dekat situ ada Gemini Pro dan juga Notebook LM Pro untuk staff. Ada yang tanya tu. Buat masa sekarang kita KPT bagi lesen dekat kita 10,000 lebih. Dan kita agihkan kepada semua pensyarah, kemudian pegawai-pegawai atau staff yang grade 9 ke atas. For the moment. Oh, 9 ke atas. Okey, faham. Maknanya yang PNP bawah tak dapat lagi Kita tengah proses juga sebenarnya, tapi memang yang diberikan tu limited lah, lesen tu dia ada 10,000 tu. Kita Okey, faham. akan juga agihkan, ini Jabatan Digital akan buat sama. Kita akan agihkan mengikut keperluan mana-mana yang perlulah. Ada ramai hari tu kita buka pada siapa-siapa yang berminat nak guna tu, yang masih belum dapat dan berminat nak guna. Itu pun dah beratus-ratus dah dalam waiting list tu. InsyaAllah. Dan kita doakan kalau kementerian boleh bagi lebih tambahan, lagi cantik. Okey, baik. Ada lagi ke soalan? Untuk makluman kita juga sebenarnya, UiTM memanglah kita tak dah tahu semua, dah terbesar lah dapat lesen tu. 22,000 lesen untuk Notebook LM pelajar dan 10,010 lesen untuk Gemini dan Notebook Pro tadi untuk staff. Okay. So, itu inisiatif kerajaan lah untuk membantu kita. Kalau kita belajar ChatGPT kan tak berkesudahan. Nak try 3 kali dah tak boleh dah. Nak bayar sendiri, itulah masing-masing duduk guna alasan minyak diesel naik kan. Tak ada duit nak bayar lesen. Yelah, betul tu. Subsidi pun kena tarik kan. Itulah. Itu ada yang tanya, ada tak AI untuk recording auto converter? Ni saya rasa dia tanya pasal tools ni. Recording auto converter. Maksudnya benda yang kalau dalam Notebook LM sebenarnya, kalau kita bagi teks, kita boleh minta dia tukar pada audio. Untuk pensyarah-pensyarah terutamanya kan, kita bagi slide kita suruh dia tukar pada video. Itu pun boleh. Tak ambil masa sampai rendering pun, tak ambil masa sampai 3 hari lah, ya. Sekejap je. Audio ke teks boleh ke tak? Audio ke teks. Dekat studio dia tak adalah nak tukar audio ke teks. Tapi boleh try dekat Gemini kot. Masukkan audio, minta dia keluarkan, hasilkan teks. Boleh. Itu pun dah ada orang jawab tu. Syazani Alif dah jawab. Maknanya boleh juga dekat Notebook LM tu. Ni kadang-kadang kita sendiri pun tak sempat nak explore semua. Tu penting kita ada geng yang boleh sharing tu. Boleh bantu. Ya. Sama ke fungsi Notebook LM dengan Gemini, ada perbezaan. Nak tanya bagaimana nak fahamkan anak terutama sekolah rendah ni selesa mendapatkan jawapan kerja sekolah menggunakan AI chat. Rin tanya Ya. Tunjukkan dan ajar satu, tunjukkan yang kita juga menggunakan ChatGPT tu dengan cara betul kat dia. Kalau nak apa-apa, itu yang tadi kita kata prompt engineering akan datang kan, webinar akan datang tu kan. Betul. Itu untuk kita lah nak belajar masuk webinar, tapi anak kita tak perlulah nak masuk webinar. Secara praktikal kita dah ajar dah kat dia. Kalau nak tanya apa, nak tanya benda ni, buat macam ni. Itu prompt engineering lah tu. Praktiskan terus. So anak kita secara tak langsung dia akan melihat kita, dia akan menggunakan, dia akan praktis yang dah betul. Walaupun dia tak faham konsep prompt engineering ke, konsep nak facilitate AI ke, dia tak perlulah nak faham dia tu, dia tak perlu nak dapat ijazah pun. Tapi dia dah buat dengan betul.
Jangan biar saja. Jangan ada yang apa-apa anak dia sendiri je buat. So akhirnya kita tak tahu apa yang kaedah yang dia gunakan betul ke salah. Lepas tu kita pula nak asyik cakap saja, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Dia dah try dah, memang dia buat cara dia lebih bagus. Ya. So kita kena bersamalah dengan dia. Function jam dekat Gemini dah hilang. Ada? Gemini masih ada. Nanti saya pun check sama juga. Syaril, ID, Izlan. Ya. Buat 9 hingga 9 untuk jam latihan pun okey banyak. Oh, dia minta Ni tambah ni. Dia tak tambah. kelas AI, maknanya khusus macam mana nak guna AI, apa jenis tools ni. Tapi saya rasa kalau kita nak buat kelas tu, dia macam sebab banyak tools yang ada kan dekat pasaran sekarang ni. So kita kena fokus nak buat yang mana, sebab setiap tools tu dia berbeza function dia, betul? Betul. Dan dia pun perlu hands on kalau nak lebih efektif lah. Yang boleh Itu kita yang boleh kita bagi tahu sebenarnya sekarang ni etika lah. Betul. Cara menggunakan yang betul lah. Ya, betul. Azim tu dia bagi cadangan kat Urustia tu, saya rasa tu. Sebab dah lebih sampai 10.30 ni, dia minta 2 jam latihan. Pada pendapat Prof, adakah kebergantungan kepada AI akan menyebabkan kurangnya kemahiran kognitif seorang pelajar, terutamanya generasi alfa masa kini? Saya tak nak mengalah kepada keadaan semasa. So saya kata kita kena cari, dan sebenarnya kita ada solution macam mana kita nak activate kemahiran kognitif anak-anak kita, generasi kita menggunakan AI. So kemahiran kognitif tetap juga penting, tetap juga berfungsi, tapi of course dalam dunia mereka yang dah berbeza. Dulu kita kemahiran kognitif dia macam mana nak hidup dalam hutan. Ya. Sekarang zaman saya ingat zaman kalau orang duduk kat bandar ni, kita duduk kat Shah Alam, duduk mana ni, masuk hutan pun dah tak bergerak dah, kepala sel tak berhubung dah. Ya, nak makan apa tak tahu, ya, nak tangkap binatang, nak sembelih pun tak reti nak buat perangkap. Kemahiran kognitif kita tetap berjalan, tapi dalam bentuk yang berbeza. So kita kena latih macam mana kita kena facilitate diorang, macam mana nak menggunakan kemahiran kognitif untuk hidup dalam dunia AI. So dia macam juga kita cerita pasal adab, ya, pasal akhlak. So akhlak dengan AI dah mula kena ada dalam tajuk dah ni. Bukan akhlak dengan orang tua saja. Ya. Okay. Ya, sebenarnya prompt engineering lah. Yalah, betul. Beradab, berakhlak dengan AI. Itu pandangan saya lah, Dr. Hasnizawati. Saya rasa kita jangan ambil sikap mengalah dengan cabaran, tapi kita jadikan cabaran tu untuk kita cari solution. Dan life must go on. Okey. Jadi saya kira masa pun dah hampir 10.30. Jadi saya ingin daripada Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar, kali ini ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada penceramah dan juga para peserta yang terdiri daripada warga UiTM yang sudi hadir dalam talian pada hari ini. Jadi slide pembentangan akan dikongsikan dalam laman web Infrastruktur Webinar ifw.uitm.edu.my. Jadi untuk itu kita mohon jasa baik hadirin semua untuk bersedia dan membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Dipersilakan untuk membuka kamera. Dah buka ke? Macam tak nampak lagi ni. Ke tak ada kamera ni? Diorang tunggu AI yang tolong bukakan kamera ni. Maaf, tak ada kamera. Okey, saya nampak baru 3.
Tak ada kamera. Banyak ramai tak ada kamera ni. Siapa yang akan ambil gambar ni Fadil? Saya ambil boleh. Boleh Okay, Boleh. right. Okey. Ya. Satu, dua, tiga. Okay. Oh. Okay, Lagi terima sekali. kasih. Okay, Lagi sekali. Lagi sekali. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Okey, sukacita pihak Urustia ingin mengingatkan para hadirin untuk merekodkan kehadiran melalui QR Code atau pautan Google Form yang akan disediakan oleh pihak Urustia di ruangan chat. URL kehadiran ni akan dibuka selama 15 minit saja dan mohon kerjasama semua untuk tidak menyebarkan kehadiran kepada rakan-rakan yang tidak hadir pada program kali ini. Jadi CJ Digital akan dihantar terus kepada email yang telah mengisi borang soal sidik dengan lengkap. Jadi sekian saja webinar kita pada hari ini. Bertemu lagi dalam siri webinar akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Terima kasih bro.